Nantikan tipuan whistle pertama daripada pengadil. Detik pertama yang dimulakan oleh K Rangers. Berjersey serba putih hijau yang akan menyerang dari kanan ke kiri sekiri anda, manakala lawannya adalah Mid Stars serba merah. Kesatina yang naik untuk memberikan sokongan permainan. Lepas kali ini, apakah jaringan untuk Muskan Abdul Majid? Muskan! Jaringan pertama untuk Muskan. Buat K Rangers. Peluang yang disempurnakan oleh Muskan Abdul Majid. Gol pertama. Hanya 6 minit yang diperlukan oleh Muskan untuk menceriakan kem pasukan K Rangers di hadapan ketika ini, Zul. Lihat 1-2 yang dimainkan dan hantaran lolos itu yang perlu untuk diberikan kredit. Di mana Muskan berhadapan dan adanya tackle yang dilakukan dan juga hadangan yang cuba dilaksanakan. Akan tetapi kederasan bola itu daripada Muskan yang menyukarkan untuk ditampan oleh penjaga gol, dan akhirnya jaringan yang pertama jaya untuk dihasilkan oleh Muskan Abdul Majid untuk KL Rangers mendahului dengan 1-0 pada minit ke-6. Kerana kembali bersambung dengan kita melihat bagaimana MBSG ataupun KL Rangers yang cuba untuk melakukan serangan di sebelah kanan. Satu antara nitang untuk Kiasatina, tetapi pastinya akan cuba dicabar oleh pemain Mixstar. Masih lagi satu percubaan dilepaskan. Tangkapan sekali lagi untuk Sharifah Zainab yang kali ini diuji. Satu percubaan tepat ke arah Sharifah Zainab dilakukan oleh K Rangers. Lihat bagaimana gerakan ini baik. Hantaran itu cukup kemas yang dilakukan dan kawalan yang baik, dan tidak menunggu lama dia memilih untuk melakukan percubaan dengan kaki kiri. Ke tengah kali ini untuk Alia. Untuk Muskan, apakah Muskan berjaya untuk menggandakan kedudukan? Masih lagi Muskan berdepan dengan pertahanan lawan. Satu percubaan dilepaskan. Percubaan oleh Alia sebenarnya melalui gerakan yang bermula dengan Alia untuk mendapatkan Muskan, kemudian kepada Alia kembali. Di mana kita dapat saksikan bagaimana Muskan mengambil sedikit masa untuk melepaskan percubaan, dan jaringan memungkinkan dapat dihasilkan, akan tetapi beliau memilih untuk membawa terlebih dahulu. Syahbila dan tandukan untuk jaringan kedua buat Kuala Lumpur Rangers yang berjaya untuk dicetak oleh Lun Liria Syazwin. Erlia Syazwin melalui tandukan yang cuba dilakukan, dan tandukan itu berjaya menghasilkan jaringan kedua untuk Kuala Lumpur Rangers menggandakan kedudukan. Bermula dengan situasi sepakan penjuru ini. Ya, lambungan yang baik dan tandukan yang dilakukan yang berjaya untuk menewaskan Sharifah Zainab yang mungkin sebenarnya perlu untuk melakukan perkara yang lebih baik. Ya, di mana tandukan yang dilakukan oleh Noelia Syazwin berjaya untuk melepasi kawalan yang dilakukan oleh Sharifah Zainab sebentar tadi. 2-0 untuk dua jaringan di depan ketika ini buat K Rangers. Akhir yang pastinya memerlukan satu nafas kebangkitan di separuh masa kedua ini. Apapun serangan awal yang cuba dilakukan untuk Muskan kali ini. Muskan! Tetapi menjadi diselamatkan oleh Sharifah Zainab. Bagi memberikan jaringan keempat untuk pasukan KL Rangers. Pastinya lencongan yang perlu tepat untuk menewaskan Sharifah Zainab bagi memberikan jaringan keempat. 3 pemain bina benteng untuk Mixstar. Nurul Alia cuba ditepis dan berjaya untuk dikeluarkan oleh Sharifah Zainab yang sekali lagi bertindak untuk menyelamatkan pintu gol beliau untuk tidak mudah dibolosi melalui sepakan percuma ini. Ya, benar, lihat bagaimana lencongan itu mencari di sepanjang babak separuh masa kedua ini. Apakah Mixstar boleh mencetak sekurang-kurangnya satu jaringan di penghujung separuh masa kedua ini? Dania Safia tidak berjaya. Lepas kali ini untuk Muskan. Apakah Muskan? Beliau cuba untuk mencetak jaringan keempat
buat KL Rangers. Dan peluang itu hadir di kaki beliau. Ya, hantaran itu baik dan lambungan itu sikit sebanyak memberikan kesukaran untuk Hashimah. Tetapi dadaan yang dilakukan oleh Mushkan dan first timer yang terus beliau lakukan. Sekali lagi Azelia cuba untuk mendapatkan rakan. Dan kali ini peluang untuk Mushkan Abdul Majid. Sekali lagi, belum lagi untuk Mushkan mendapatkan gol keempat. Dan satu lagi pergantian pemain dilakukan oleh KL Rangers dengan Syamilah sudah pun disahkan, dibawa keluar untuk direhatkan. Dan Tanisha tampak para pemain sudah pun keletihan dalam beraksi sepanjang perlawanan ini. Lebarkan ke sebelah kiri untuk Intan. Cuba untuk mencipta ruang yang terbaik dalam kedudukan onside sekali lagi. Peluang untuk Miftah. Dan kali ini dicetak buat KL Rangers. Jaringan keempat sebelum tamatnya perlawanan. Dengan 2 minit tambahan masa diberikan oleh pengadil. Jaringan untuk KL Rangers sebenarnya. Jaringan keempat yang berjaya dihasilkan. Ya, lihat bagaimana hantaran itu baik untuk menjumpai rakannya. Dan tindakan yang cukup baik dan juga cukup kemas. Dan lencongan daripada Hazilia berjaya untuk menewaskan Sharifah Zainab. Dan lencongan itu tepat untuk mencari di bahagian far post. Dan terus memberikan jaringan yang keempat untuk pasukan KL Rangers mendahului pasukan Mixta. Dan tambahan masa 2 minit untuk adakah jaringan tambahan akan dapat dihasilkan ataupun Mixta akan mendapatkan setidak-tidaknya gol sagu hati dalam perlawanan ini. Satu build up yang cuba dilakukan oleh pasukan Mixta. Dan tipuan whistle panjang daripada pengadil bertugas untuk menamatkan perlawanan. Dengan keputusan penuh, Mixta 0, Kuala Lumpur Rangers 4 untuk KL Rangers memungut 3 mata penuh. Terima kasih dan syabas kepada kedua-dua pasukan untuk aksi ketiga bagi peringkat kumpulan B dalam saingan FS Women's Super League musim 2025. Teruskan menyokong martabatkan sukan bola sepak wanita khususnya di negeri Selangor ini. FS Women's Super League 2025. This is our time.